Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishraf Najian bin Abdul Rahman, kad metrik 079648. Okey. So pada saat ini saya akan menerangkan tentang bahagian saya, iaitu huraian. Okey. Kepercayaan kepada malaikat bukan sekadar perkara sampingan dalam ajaran Islam. Bahkan ia merupakan salah satu tunjang utama yang menentukan sah atau gugurnya keimanan seseorang. Perkara ini telah diuraikan dengan penuh hikmah oleh Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar melalui pengajian kitab Tauhid Agung Faridatul Faraid, karya ulama tersohor alam Melayu Syekh Ahmad Al-Fatani. Sebagaimana tercatat pada muka surat 4 baris ke-4 dari atas, ditegaskan dengan jelas bahawa rukun iman yang kedua adalah beriman dengan segala malaikat. Penegasan ini menyambung kefahaman tauhid yang diwarisi turun-temurun daripada generasi para ulama, sekaligus memperkukuh akidah seseorang Muslim dengan suluhan ilmu yang sahih. Menurut Ustaz Wan Junaidi, malaikat ialah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada cahaya. Mereka sentiasa taat, tidak pernah menderhakai perintahnya dan melaksanakan segala suruhan Allah tanpa lengah atau kelalaian.